Okey, Cik Mat, hari ni kita malam ni kita nak buat apa ni? Malam ni kita rebus telur. Rebus telur untuk apa ni, Cik Mat? Untuk nasi biryani, makan nasi biryani. Oh, ni telur masak apa ni, saudara? Pantat telur. Yang itu kat. Tak boleh cut sebab dia auto. Auto. Tak ni. Rebus untuk telur masak biryani. Oh, selain daripada telur ni, apa lagi yang dimasak biryani? Ayam boleh, daging boleh. Tidak lah untuk kita ni ah. Daging. Oh, daging masak biryani ah. Awak kata ramai kenalan awak. Tengok channel kawan. Ya betul. Awak duduk mana? Saya duduk di KL. Oh, awak duduk di KL. Awak bertugas sebagai apa? Saya sebagai pertahanan awam. Pertahanan awam. Mantap. Itu awak kata geng-geng awak ramai juga. Ipoh. Wah, ni orang Ipoh ni, anak buah kawan ni. Ni anak sepupu kawan. Itu yang tudung macam warna telur tu, itu anak dara. Anak dara itu ya. Ini power dia lah ni. Kita nak rebus telur untuk kita masak biryani ni besok. Telur ni. Okey. Mantap. Puan dah kena marah dengan Cik Mat. Dia kata suruh ambil video dia masukkan telur agak sak. Yang kena. Panas kan? Ya, apa besar? Kalau telur ni timbul. Telur dulu. Sekarang awak semua nak habis telur melecur tangan. Api, Cik Mat. Oh, tapi Cik Mat dia banyak ilmu. Awak semua memang tak boleh. Dia daripada semalam ni barang panas dia memang boleh. Dia memang boleh barang panas. Pasal dia buat macam benda tu sekarang. Masuk dulu telur. Kalau dia panas sangat, dia terperanjat, dia pecah. Dia pandai terkejut ni telur ni. Ingat telur orang ni tu terkejut. Ni telur ni pun pandai. Hitam telur je. Kena kat. Yang kakaknya dia auto telur. Kalau YouTube tak apa, tak payah. Kalau TikTok ni sensor kan. TikTok rasa. Ni berapa ratus biji ni? Dia 400 biji. Papan 30. 30 lah.